Hai kawan-kawan. Hai. Hari ni kami nak tunjukkan satu alat yang biasa ada di rumah tapi sangat hebat. Nama dia plunger. Tengok ni. Plunger ni saya akan tekan dekat permukaan rata dan tarik. Kenapa plunger ni tak boleh cabut? Macam lekat je. Bila kita tekan, udara di bawahnya keluar. Bila kita tarik, udara tak boleh masuk semula. Jadi, tekanan udara luar tolak plunger ke bawah. Sebab itu dia melekat kuat. Plunger ini digunakan untuk membersihkan sinki tersumbat dan mengangkat benda rata seperti jubing. Sains sangat hebat kan? Cuba tengok sekeliling rumah. Ada banyak benda yang gunakan tekanan udara. Jumpa lagi dalam eksperimen sains yang lain. Bye-bye.